Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak pergi pulau. Dan tempat ni saya pertama kali pergi Kampung Paya. Kita nak tengok apa kehebatan Kampung Paya. Sekarang ni kita ikut Tanjung Gemuk So kita tengoklah apa yang best. Kita sedang susun barang tengok. 5 Ni betul-betul very sejuk. Hari tu macam muntah-muntah. Tak muntah lah ni okey ni. Kita dah sampai ke Kampung Paya. Kita boleh terjumpa sahabat kita ni. Sahabat kita ni dia bukan tak pernah jumpa, biasa jumpa. Tapi kita boleh jumpa dekat Kampung Paya pula. Oh bos, kita nak main bowling. Kita friendly lah kan? Alah, kita average 180, macam mana nak lawan? Sikit lah. Sikit tu lah, risau. Sesuk Okey, kita turun sekejap lagi, kita turun. Enjoy 3 hari. 3 hari di Aman Dah. Beach Resort Kampung Paya. Kampung Paya tu dah sampai, first time kita sampai Kampung Paya. My god, this is truly amazing. 10 o'clock. Okay, kita ada kawan daripada Singapura ni. Dia sekarang from Singapore. Wow, amazing. Malaysia boleh, Singapura pun boleh. Majulah Singapura. Aman Beach Resort. Okey, inilah dia Kampung Paya. Saya tak pernah sampai Kampung Paya, this first time sampai Kampung Paya. Kita tengok dan kita explore apa yang best dekat Kampung Paya. Let's go. Betul ke sini, Bat? Bawah, Bat? Bawah? Kita nak pergi ke bilik 2110. Ni bilik kita Bilik 2110. Jom. Jangan dekat atas sudah. Kosong. 2110 tak ada ni. Oh, ni ada. Cantik bilik. Depan lagi. Ni. Kita nak pergi bilik kita. Kita masuk bilik kita. Bilik 2110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masuk. Jemput. Bilik baik Bilik baik Ji. Jemput dulu. Oh, rumah. Oh, style bilik cantik, bukanlah bulu baik. Kat di mana? Duduk. Dah berkena. Kadang-kadang bodoh sekarang.
Barulah menyala. Wow. Bilik saya ujung lah. Dia memang nak bilik ujung. Sini. Kita tengok luar tu. But know what? Not bad juga Aman Aman Beach Resort. First time. So kita relax dulu. Petang pun kita buat hari kita. Jen? Okay. Best Tempat memang cantik. First time pergi dekat taman apa dekat Aman ni. Aman Resort. Aman Beach Resort lah. Aman Beach Resort. Mak ni. Aman Tioman Beach Resort. Aman Tioman Beach Resort memang beach. Beach not yacht. Kita nak berjalan-jalan di sekitar Kampung Paya ni. Tempat dia menarik juga. Kan ramai turis-turis Cina. Nice. Ini adalah Kampung Paya Beach Resort yang popular. Kan Mat Salleh. Tapi dia punya resort dia cantik Depan cantik. Oh ni Jian yang mana Jian? Kita nak relax dekat tepi pantai Paya. Dan kita nak order something lah sekejap lagi. Member tengah pilih-pilih menu apa. Dia punya order dia. Order dia Memang banyak pilihan dia pas. banyak pilih Western kitchen. Macam Thai buka salad. kitab ke. Style tapi semua Nasi goreng sedap tu. Dia panggil nasi goreng Paya Special. Nice. Sini. Let's go. Jom makan. Bila kita cuti ni kita tengah kena relax. Makan, minum, penat kerja. Pasang LED. Bodoh. Sampai pulau relax lah. Tempat ni okey. Kita orang nak jalan-jalan nak snorkeling dekat ujung tu, tengok apa yang best kat situ snorkeling di Kampung Paya ni. Kan? Macam best je. Cepatlah. Ramai orang snorkel dekat ujung tu. Sampai yang snorkeling. Tempat dia agak cantik juga. Nice lah, nice untuk snorkeling lah sini. Ujung tu boleh kot. Tengok air dia ni tak air?
Kita nak snorkeling kat bawah ni. Dalam juga ni. Nice lah. Dalam sikit. Dah lambat lah ni. Lambat betul lah. Snorkeling kat sini. Ni banyak juga ikan ni. Ni nyebrang sebelah. Malam juga ni. Malam juga ni. Woi, banyak gila siap. Nice. Jangan kita tengok snorkeling pada petang hari. Di mana Jan? Oh, dekat Aman. Aman Resort. Di Kampung Paya lah. Kampung Paya lah. Paya. Air dalam Bersihkan bang Melayan tau, melayan. Tak guna ni jantan ni, kau tengok. Kerja tak ngelat. Saya suka mandi kat dalam. Oh, basi dragon super. Sudah order ke? Sudah lah. Badrul? Sudah. Ni, Tong lah, tidur cukup. the master of sleep. King of sleep. Habis dia balas lah tidur kat puas. Saya order nasi goreng ikan masin. Dan ini nasi goreng Thailand. Sedap je. Apa rasa? Ada sutun lah. Ya. RM20 ayam. RM20 seafood. Ya. Baik. Nice. Baik Masih ni airnya. Malu ayam. Malu. Yang luar ada apa? Okey, ni mi Hokkien Thailand. Mungkin. Hokkien Thailand ni. Hokkien. Dia nama dia nama. Sini saya tak ada. So apa lagi? Bedal lah. Bedal lah. Aku boleh pergi dengan lain. Dia pergi lah. Dia tapi tak apa. Nani berjual dia. Bapak dah bro. Satu lagi dah bye. Not bad lah, selection dia, breakfast dia okay, not bad. Alah, ada pula orang ni sibuk kat sini. Lambat. Semua lambat lah. Tapi yang ini penting ni. Dia ada ni. Ada egg selection. Tapi yang ini yang penting. Cukup tidur ke, brother? Tak cukup? Oh, wah, tu power lah. Kita ni kalau dekat pulau kita makan breakfast yang heavy. Breakfast macam raja. Sekali. So, kita enjoy breakfast lah.
Telur. Kan? Si borang apa tu bang? Penyampaian harta untuk estimate ulang raja. Faham. Para driver, para driver ni. Oh, dahsyat. Ni yang penting. Nak kena jaga ni. Syuk jaga Syuk. Saya jaga dia. Jaga eh. Saya takut ikan makan. Ni boleh tengok dalam air dia lagi kelam ni. Buka mata tak boleh tiram ni. Then perch. In case ada air masuk dalam mulut Sedut je. dia lepas tu tekan. Ada air tekan. Okey. Ikan datang. Boleh. Tekan. Cuba you breathe. Ketat sangat pada kerja nanti. Good luck. Bye guys. Go guys. Alik bawa Alik. Alik bawa boy. Nanti bawa boy juga ke belakang. Buat discovery. Nanti tag tau bang, buat konten. Ya dia insyaAllah. Hai, saya Huda. Kecil sangat. Oh, itulah. Tak kecil sangat.
Dah nak balik ke? Okey, kita dah nak balik dah. Meninggalkan Aman Tioman Beach Resort ni. Kan nanti kita mana tahu rezeki lagi. Kita datang lagi lah. Alright, hari ni hari last day kita dekat Aman Tioman Beach Resort, Kampung Fire Tioman. Kita nak balik. Dan kita nak ucapkan terima kasih daripada si Hafiz kita yang bawa kita untuk Discovery Dive tadi. Tak puas bang? Tak puas, kita datang sekali lagi maksudnya. Kita akan datang lagi. Dan kita betul-betul dive lah. Harap-harap tadi yang buat Discovery Dive tu boleh ambil lesen. Boleh sama. Berapa lesen open dive? Cuma kat sini kita open kat sini, artinya harga lesen saja RM75. Tapi campur bilik, campur makan full board dalam RM2,000 sampai juga lah. Dia memadai sangat dah tu. Memadai. Dan cakap apa-apa tak? Untuk tim Johor Station. Tim Johor JBG lah nak kata kan. Tim JBG, terima kasih sebab boleh datang ke Teratak. Kita orang yang macam gini. Macam gini ni 5 star ni. 5 star. Okey, semoga selalu sukses dan semoga orang cakap saya selalu itu dia. Amin. Mantap. Kami tak sabar nak tunggu awak dan juga Huda disatukan. Jemput kami. InsyaAllah. Sas! Jumpa lagi.